Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ni benda best yang aku nak buat review. Jujur yang aku baru je hari tu dijemput oleh Coros Malaysia, Panggu Malaysia. Terima kasih banyak-banyak, dan diorang bagi aku satu unit untuk aku buat review. Jujur, ingat dengan aku jujur sahaja. Inilah dia terbaru daripada Coros, iaitu aku dah siap pakai dah, Coros Pace 4. Mantap no? Dekat mana aku nak start? Aku cerita terus lah apa yang mesti yang korang nak tahu perbezaan dengan Coros Pace 3. Aku jujur, aku tak pernah pakai Coros, walaupun Coros ni level-level dia Cap Choge pun pakai, dan juga juara Langkawi International Half Marathon 2025 Haziq Hamzah pun pakai Coros. 4 benda yang significantly memang improve daripada Coros Pace 3 adalah dia sekarang dah pakai screen AMOLED. So maknanya lagi terang. Kalau kau tengah-tengah lari di bawah cahaya matahari pun memang nampak sangat-sangat clear. Dan juga dia punya GPS dia sangat-sangat cepat lock. Go. Berapa? 4 saat sahaja guys. Ketahanan bateri memang sangat-sangat improve, which is untuk normal usage dia boleh tahan 16 ke 17 hari macam tu. Kalau heavy usage boleh tahan lebih kurang 30 jam lebih. Dan juga dia punya user interface smooth gila babe. Dia dah improve dia punya processor. So setakat ni aku dah guna lebih 4 hari 5 hari memang aku pakai sendiri. Dan benda yang aku notice sebaik saja aku pakai, ringan gila mat. 32 gram saja ni aku pakai ni. Aku rasa macam tak pakai apa-apa. And then yang latest juga, dia ada fungsi mic. Okey, tapi aku bagi clear mic dia bukan untuk nak jawab call ke, nak berborak-borak dengan skandal ke, tapi mic dia untuk rekod macam journal ke, macam kau punya training ke. Lepas lari kau rekod, kau bagi tahulah, okey aku punya training sekarang ni rasa berat sikit, nafas cungap-cungap sikit, aku boleh maintain pace 2.5, and then tiba-tiba aku drop pace apa-apa. Benda-benda macam tu kau boleh rekod, and dengan menggunakan dia punya ni lah, dia punya training punya function dan sebagainya, ataupun yang orang panggil Evo Lab tu lah. Yes, dia ada function AI juga, which is apa yang kau bagi tahu nanti dia akan masukkan dalam AI sistem dia, dan dia akan suggestkan kau lepas ni apa yang engkau nak kena improve. And then sebagaimana yang diceritakan juga oleh Ashraf Jebat, sahabat kita yang kelakar tu, dia cerita masa launching Coros Pace 4 ni, dia juga boleh jadi macam diary. Aku bagi tahu bahasa mudah lah dia diary. Contohlah macam kau jalan-jalan
berjalan dekat sekitar KL, kau nak ambil gambar dan sebagainya, dan kau bagi tahu note dan sebagainya kan. So kau boleh buat satu video yang cantik, lepas tu kau boleh up dekat kau punya social media lah. Kau berjalan, kau nampak gambar, and then apa kau rasa dan sebagainya. Dia ada macam fungsi diary juga dekat sini, macam journal. Dan yang paling aku terkejut adalah harga dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak senang duduk aku. Sebab apa? Ni memang jam aku beli sendiri tau. Kau tahu harga dia berapa? 7,000 mat. Garmin Fenix 8 51mm AMOLED. Ini kau tahu berapa harga dia? 1,099. No, murah gila. Benda-benda lain yang mungkin kalau korang nak tahu, aku rasa kau rajinlah sikit pergi je buka website Coros Malaysia, ataupun pergi je dekat TikTok punya shop dan sebagainya. Ada je dia punya spesifikasi dekat situ. Kalau mungkin orang tanya aku, jam ni untuk siapa? Yes, untuk runner. Memang untuk runner ataupun sekadar nak guna sebagai casual. Sebab kau kena faham, ini adalah fitness punya watch, dan Coros ni dia memang fokus betul-betul, memang niche sangat dekat sukan ataupun dekat running sendiri. Jadi kau tak boleh expect function-function yang lebih kepada lifestyle. Kau nak bayar ke, boleh simpan kad bank ke, boleh jawab call ke, apa benda ke, benda-benda tu memang tak boleh. Tapi kalau dari segi training, dari segi running, dari segi fitness, aku memang sendiri mengaku, walaupun aku ada Apple dengan Garmin ni, memang ini memang padu gila lah. Kau tengoklah Kek Chogi pakai kot. Namun benda ni yang aku turn off sikit. Minta maaf Coros Malaysia, kita dah deal kan, review jujur kan. Okey, ni menatang apa ni? Okey, inilah dia punya charging mechanism dia. Kau tengok mula-mula kau simpan dekat sini. Okey, kau simpan dekat sini, and then bila kau nak charge, kau kena kelepek macam ni, kau kena buka macam ni, kau kena ambil USB cable, kau cocok dekat sini, dan kau charging macam ni lah. Pelepak macam tu, kau charge macam ni. Bagi aku benda ni renyah. Sebab apa? Nak compare dengan fitness watch yang lain, ramai je yang dah pakai magnetic punya charging, ataupun yang cocok direct macam Garmin, dia cocok je terus direct macam tu. Sebab kita risau benda-benda tu kecil-kecil macam tu boleh hilang dan sebagainya. Satu lagi, bagi aku mungkin agak kecil untuk tangan aku yang macam besar ni kan. Sebab macam aku suka selesa yang lagi besar. Sebab tu kalau Apple pun aku pakai yang Ultra, yang ni pun aku ambil 51mm. Sebab kadang bila lari dengan peluh masuk mata, dengan penat apa semua kan, mata dah kelabu-kelabu, aku nak tengok jam tu macam berapa ni, so macam nak kena tengok dekat pula kan kalau pakai Coros Space 4 lah. Tapi mungkin dari segi sizing tu itu agak personal preference. Mungkin ada je yang suka jam yang comel-comel, halus-halus macam ni. Dan maybe this is aku punya personal punya pendapat juga dari segi durability. Macam ni titanium, sapphire glass, tapi ni dia pakai glass mineral, which is still tahan juga, tapi macam ni plastik-plastik apa semua ni kan. So maybe dari segi ketahanan dia tu macam tak berapa nak sesuai dengan aku. Sebab aku banyak join yang aktiviti yang lasak, macam masuk hutan, trail, hiking, obstacle, high rock apa semua kan. Tapi benda ni aku rasa tak sesuai kalau aku nak pukul rata. Sebab Coros sendiri memang ada keluarkan banyak jenis jam. Dia ada macam ni, pace lah. Pace ni memang fokus untuk running. Dia ada juga Vertix, dia ada juga yang Apex, dia ada juga yang Nomad. Yang hiking kau kena beli yang ni. Kalau nak pergi trail, dia ada pakai ni. So yang berbeza-beza tu adalah dari segi ketahanan dan sebagainya lah. Which is ni memang dia fokus larian saja. Nama pun Coros Pace. Jadi itu sahaja aku punya review jujur. Serius aku cakap, lebih-lebih lagi kepada peminat brand Coros, serius kau kena dapatkan. So memang jam ni dah upgrade dari semua segi, dan ini pun tak habis lagi tau dia punya update. Aku rasa dah 2 hari ni ada banyak update yang masuk dia punya dekat software. Yes, ada banyak lagi software update yang akan berlaku bila kau beli jam ni nantilah. So stay alert lah nanti bila dia nak update dan sebagainya. Lagi sekali shout out dekat Coros Malaysia dan juga Panggu. Thank you sebab bagi aku this seeding punya unit untuk aku buat review, dan yes, memang aku menyesal. Tapi insyaAllah lah. So
Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, nampak tak? Aku excited. So, nanti korang boleh teruskan tengok banyak kali video ni, sebab mungkin aku akan bubuh dia punya beg kuning versus YouTube. Dan kalau dekat TikTok, aku akan bubuh beg kuning juga. Sebab masa video ni aku rekod, dia belum lagi launch. Sebab dia akan launch pada hari inilah, 11 hari bulan ni, pada jam 8 malam nanti. Dan okay, alright, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. So nak kena pakai 3 jam ke apa pula lepas ni? Pakai 2 jam pun dah ramai bising lah. Sini kot.